Tak, saya nak kongsi. Tak ada siapa yang tahu bahawa kami sebenarnya adalah musuh di gelanggang luar. Tapi saya kagum. 2 kali Yang Amat Berhormat bertanding dalam pilihan raya. 2 kali saya berada di sebelah pihak yang menentang beliau. Beliau tahu saya ni staf sadar. Pagi saya bekerja melaksanakan tugas hakiki saya di sadar. Malam macam Yang Amat Berhormat juga, dalam siri 2 minggu tu malam akan turun ke kawasan ini. Tapi kami ada etika, kami ada sikap profesional yang telah ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat. Dia tahu saya ni pun bukan calang-calang lawan. Dia tahu saya berada dalam pasukan ni, saya striker. Saya barisan hadapan yang akan menyerang habis-habisan. Tapi atas sikap profesional dia, beliau tak pernah pun arah pengurusan tertinggi ke, bos saya ke, suruh hentikan saya. Tak pernah. Tak akan ada orang-orang politik macam Yang Amat Berhormat Datuk Seri ini. Sikap profesional yang seharusnya ada kepada kita dalam setiap peringkat, daripada peringkat atas hinggalah ke peringkat bawah. Saya rasa sebagai tanda penghormatan kita, Yang Amat Berhormat, inilah janji saya. InsyaAllah kalau sebelum ni kita berada dalam pasukan yang berbeza, kalau dulu Yang Amat Berhormat adalah lawan saya, tapi hari ini sesungguhnya Yang Amat Berhormat adalah idola saya. Beliau telah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan Islam yang sebenar.